Tapi saya tengok ni ramai pula yang makin syahid. Ya. Ada yang menung, ada yang macam-macam duk fikir menulis pun ada. Yang korek kapet pun ada. Mungkin istilahnya penat, tapi dia cinta dengan ilmu. Mudah-mudahan umat wasata bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Ustaz. Pandangan masa pun tak panjang, jadi saya nak terus kepada panel kita yang pertama, berbagai Datuk Haji Zawawi Yusof. Jadi Datuk cerita dah mukadimah, disambung oleh Ustaz, memantapkan wasatiyah dalam kehidupan, akhirnya umat wasatah kita menjadi yang terbaik. Tetapi ada sebahagian masyarakat Datuk yang masih lagi dia tak berjelas, tak faham lah, tak berjelas. Maknanya kalau umat wasatah dalam kehidupan, sembahyang lebih kurang, zakat lebih kurang, kan? Tapi sebenarnya kalau Quran kata tadi, maknanya umat yang adil dalam melaksanakan pengurusan kehidupan. Jadi mohon Datuk untuk menjelaskan lebih detail lagi, kaitkan bagaimana umat wasatah itu dapat dilihat lebih jelas bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab, Datuk ada menyebutkan, berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup lagi 1000 tahun. Dan beramallah kamu seolah-olah esok nak mati dah. Ada gitu. Ya. Jadi, saya ingat je lah, kot soalan mudah je. 10 minit itu. Dia kata. Terima kasih. Soalan anak muda. Jawab yang payah tu. Nak jawab payah, nak faham pun payah. Nak buat lagi payah. Okey, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ustaz, Ustaz Alamin sebut tadi. Ustaz Muhammad tadi sebut. Seimbang pun satu hal juga. Ada satu lagi saya jumpa perkataan wasatiyah ni juga, dia seimbang, satu lagi integrated. Integrated tu kalau gini, kalau boleh kita cari dunia 100%, kita cari akhirat habis maksimum. Itu sebab tadi dunia kita dapat penuh, dan akhirat kitalah juara di akhirat. Kalau anda lihat sahabat-sahabat Nabi dulu, kaya raya luar biasa. Yang miskin tu setengah-setengahnya bukan. Dia miskin sebab apa? Sebab dia memang tak nak kaya. Rasulullah SAW, Nabi miskin sebab Nabi minta, Allahumma ahyini miskina wa abidni miskin. Nabi pilih nak miskin. Sebab Rasulullah ada gaji bulanan. Dia ambil gaji bulanan sebagai pemimpin. Tapi Nabi bukan, duit dia ambil itu bukan untuk diri dia saja, tapi dia memberi banyak sehingga Nabi berhutang sebab nak bagi kat orang. Dan Allahu Akbar, hari Nabi wafat, Nabi masih berhutang 60 gantang syair, berhutang untuk apa? Berhutang dengan Yahudi. Bukan sahabat Nabi tak beritahu kat sahabat. Kenapa tak beritahu? Sebab Nabi dia nak usaha sendiri. Nabi berhutang tu bukan berhutang macam kita berhutang memang tak nak bayar. Kita berhutang memang tak nak bayar. Ada orang macam tu. Halak mati dulu. Itu yang Ahlum cari tu. Nabi berhutang sebab nak bagi ke orang. Dan Nabi serahkan dia punya baju besi sebagai gadaian. Jadi saya nak beritahu bahawa kita orang Islam ni ialah orang yang patut memegang dunia. Dan anda baca cerita hijrah untuk minta maaf. Hijrah, kalau saya sebut di mukadimah saya, hijrah bukan benda kecil. Sebab saya pernah dengar dalam TV, dia kata kita berhijrah lah daripada miskin kepada kaya. Betul juga tu. Tapi hijrah bukan soal harta. Sebab kalau kata saya mau hijrah daripada miskin kepada kaya, sahabat Nabi bila hijrah daripada kaya jadi miskin. Suhaib Ar-Rumi kaya raya datang ke Mekah sebab nak cari Rasulullah.
kaya raya bila nak hijrah ada orang Mekah sekat. Nabi mana? Aku lagi hijrah. Oh, mari kampung kami bisnes banyak-banyak. Lepas tu kamu nak lari gitu je. Dia kata begini. Boleh tak? Aku bagi harta semua yang aku ada. Kamu ambil semua. Aku beritahu tempat-tempat dia. Dengan syarat, biarkan aku pergi ke Madinah. Nak ceritanya, mereka ni jadi miskin sebab hijrah. So, tuan-tuan sekalian, jadi bila cerita bab dunia ni, orang kita salah faham. Banyak sangat orang kita. Yang pertama, kita salah faham. Yang kedua, orang bukan Islam, makin hari makin jahil dengan Islam. Makin hari makin bertambah. Orang kafir makin keliru tentang Islam. Kita banyak nak Islam. Hari ni air pun Islam. Susu boleh di Islam. Susu Islam. Air Zam-Zam. Siapa minum air Zam-Zam, insya-Allah anak dia cerdik. Nabi Muhammad pun tak jamin macam tu. Kita pula berani jamin macam tu. Saya nak beritahu, dunia hari ini dia kena jadikan dia alat. Dunia jadi alat. Orang kita sekarang ni bukan dunia jadi alat. Islam tu dibuat sebagai alat. Jadi sebab tu kita tak maju. Cara lihat tak betul. Jadi tadi Sayyidina Umar pernah sebut. Sayyidina Umar ni tuan, Nabi pernah sebut. Dia kata kalau ada Nabi lagi lepas aku, Umar ini Nabi. Nabi sebut. So Sayyidina Umar dia pernah sebut. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dia kata bila sampai masa akhirat kamu kena rasa macam besok kamu akan mati. Itu cerita apa? Cerita motivasi. Bila kerja betul-betul. Seolah kita hidup. Maksud kita hidup, kita mati tapi kita ada anak-anak. Kita ada bangsa di belakang. Kita ada cucu cicit, kita ada zuriat. Kita yang Nabi ajar, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Kita mati, anak-anak kita sambung. Itu. Dan bila sampai ke benda ibadat, anda kena buat betul-betul seolah anda mati. Maknanya motivasi bila beribadat bersungguh betul-betul seolah ini peluang terakhir. Sebab itu Rasulullah menyebut sallu salatan wadda'in. Sembahyanglah kamu seolah-olah itu sembahyang terakhir kamu. Kita hari ini bertukar. Bila buat kerja dunia sikit, matilah kita mati. Bila kau pindah tu tak kerja, mati. Ingat kubur. Terbalik kot. Kenapa terbalik kot? Sebab pakai kot terbalik. So yang kedua dia pula, bila sampai kerja akhirat, dunia pula masuk. Sehingga saya pernah jumpa orang semayang sini. Pernah jumpa orang, tengah tahiyat akhir tu. Tiba-tiba bunyi, Alhamdulillahirabbil alamin. Tengah berdiri, saya pernah dengar. At-tahiyyat. Tengah berdiri, at-tahiyyat. Tak dalam firman apa. So saya nak tahu. Terus kita dulu. Saya berpendapat bahawa hari ini saya nak satu cerita yang saya dah tahu dah. Saya rasa mungkin ustaz-ustaz pernah sebut. Dunia ini, Nabi sebut, dunia jifatun. Dunia ini bangkai. Dunia bangkai ialah dunia macam mana? Sebab sahabat Nabi, Sayyidina Osman, kaya raya. Apa tu sahabat yang kaya raya? Abdul Rahman bin Auf, sekali derma 2 juta. Bukan derma je 2 juta. Dia pernah tertinggal semayang asar. Tertinggal semayang asar sebab dia tunggu dia punya barang dagangan. Terlepas satu rakaat je. Dia duduk tunggu kat belakang. Nabi rokok, dia pun terlepas rokok. Dia pun semayang, dapat 3 rakaat. Dia lepas semayang, Nabi beritahu, wahai Abdul Rahman, yang kamu tunggu kat dunia tu, yang kamu tunggu bisnes kamu tu, 1 rakaat lebih mahal daripada yang kamu tunggu. Akhir sekali, dia derma semua. So, saya nak beritahu, terus kan, dunia ni bangkai. Bila anda mencari dunia, tidak ada muka. Tak ada roh. Sama juga hijrah. Hijrah ialah perpindahan. Berpindah, anda ingat, berpindah tempat ke tempat yang tak ada lah. Yang ada niat dan jihad. So kalau anda berhijrah, belum tentu hijrah itu ada pahala. Tengok sahabat Nabi. Berhijrah bersama Nabi. Orang lain tak perasan. Tapi dia berhijrah sebab nak kahwin. So dia kerak sama Nabi. Yang itu tak diterima sebagai pahala. Man faman kana hijrah tu
Tapi hijrah di dunia, untuk dunia, ataupun untuk perempuan. So hijrah dia tu untuk dia, bukan untuk dunia dia. Kalau dapat, bukan untuk Allah. Jadi kalau kita buat benda kecil, nilainya dunia, maka nilainya Allah yang itu sangat bernilai. So jangan sebut. Mulai sekarang saya nak beritahu Rasulullah satu cerita. Cerita ni dah cerita ulang balik. Tuan-tuan dah dengar. Seorang sahabat Nabi, pelik cerita dia. Dia bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bersalam je, Nabi pegang tangan dia. Kenapa Nabi pegang? Tangan dia kasar sangat. Kasar atau kasar? Kita tangan kasar biasa. Yang kerja buat bangunan, yang kelapa sawit. So, yang pegang kerja berat-berat. Bila tangan kasar, Nabi tanya, kenapa kasar sangat tangan kamu? Dia kata, tangan saya ya Rasulullah, tangan saya pegang cangkuk. Saya cangkuk, tangan kasar. Saya tanam pokok, saya bagi makan nak isteri. Tuan-tuan, pelik ni Nabi pegang tangan sahabat, Nabi cium tangan sahabat. Tergamam sahabat tu. Biasa je sahabat cium tangan Nabi. Ini Nabi cium. Kenapa cium? Sebab tangan kasar. Bukan cium je. Nabi sebut satu hadis. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Hadhihi yadun la tamussuha an-nar. Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Tuan-tuan, apa special tangan tu? Dia pakai cangkul. Apa special cangkul tu? Bukan cuma cangkul. Bukan soal tangan. Soal kerja. Kerja satu benda besar dunia. Sebenarnya, anda pergi Mekah sebab apa? Sebab duit. Duit tu maknanya bila Allah kata apa? Pergi haji. Wa atimul hajj wal tunaikan haji. Tunai haji maknanya bekerja. Allah kata bayar zakat. Bayar zakat maknanya bekerja. Apa lagi? Bagi nafkah. Kerja. So kerja itu mulia kalau dengan cara yang betul. Nabi pernah sebut. Satu hari Nabi jalan dengan sahabat. Nabi tengok bangkai kambing. Tengok bangkai. Nabi kata, aku nak bagi kambing ini harga 50 dirham. Sahabat kata, kau nak sih. Okeylah, 30 dirham bangkai kambing. Tak sih. Apa lagi? Aku bagi free. Free pun tak sih. Kenapa? Bangkai. Siapa nak bangkai? Free tu kan senyap sama. Anda cari duit, cari rezeki. Rezeki itu bila ada di sana kerana agama, kerana Allah, maka dia berguna di sini dan Allah akan tunjukkan hasilnya di akhirat. Orang kafir kerana tak ada iman, dia kaya macam mana pun, dia tak ada nilai. Jadi sebab tu hari ini, saya sebut kerana lagi, saya ulang kata ni. Kita kena ingat kata ni, orang kita salah faham tentang dunia banyak sangat. Salah faham sebab tak belajar. Cuba tengok, ayat Quran pertama turun ayat apa? Allah sebut, Iqra, baca. Allah tak suruh semayang. Ayat Quran pertama suruh, bukan suruh tahajud, bukan berjihad. Allah kata baca. Kenapa baca? Nak semayang, ada ilmu. Nak zakat, ada ilmu. Nak pergi Mekah, saya bawa orang pergi Mekah, kesenangan. Menangis depan Kaabah, ya Allah, nangis. Tapi bila kita suruh dia baca-baca, Fatihah tak betul. Kita pergi Mekah ilmu. Jahil pergi Mekah contoh. Dia orang tegur sikit, orang sentuh sikit, dia marah. Kenapa dia marah? Saya terganggu Allah. Yang orang lain tak campur. Awak kena sikoma, yang hang tiga orang tu bahagia. Kita salah faham. Kita maaf, orang kita salah faham juga. Salah faham konsep dunia soal derma. Ada orang derma, dia kata, Ustaz, saya derma duit saya ni, saya tak nak kata, please, janganlah duit saya ni buat tandas. Saya tak tandas. Duit saya beli aircon. Kenapa? Sejuk kat kubur. Anda tahu, di zaman Baghdad dulu, orang derma tandas saja. Derma tandas. 10,000 tandas. Orang kita tu berebut nak derma mimbar masjid guna seminggu sekali je. Yang tandas tu hari-hari. Bukan basuh orang, kereta orang basuh. Ada seorang mungkin masjid bukan pergi masjid, pergi buang air, basuh kereta. Cuba ke situ. So saya beritahu, dunia jangan tolak. Tolong olah dunia dengan betul. Sebab itu dunia, sebab tu Nabi sebut, banyak sekali sebut. Nabi sebut, salahu ummati bil ilmi wal mal. Umat menjadi baik dengan dua. Satu, dengan ilmu pendidikan, alman, harta. Harta maknanya ekonomi. Dan satu lagi poin, Ustaz. 2 minit kan?
Perhatian, mulai sekarang anda kena faham. Kita disebut takwa. Tujuan, apa tujuan hidup kita? Apa yang anda cari? Apa yang kita cari dalam hidup? Anda kena cari cita. Yang pertama, carilah satu nama. Hamba Allah. Sebab tujuan Allah cipta kita, hamba Allah. Tuan semua, cuba tengok saya depan. Cuba angkat tangan semua. Angkat tangan semua, cuba tepuk bau kawan sebelah. Apa khabar hamba Allah? Cuba tepuk. Kita tak perasan kita ni hamba Allah. Tengok tu, dia berdepuk tu belakang. Konsep hamba. So, sekarang ni, membeli belah. Kita tahu itu ibadat, tapi orang tak suka jadi ibadat. Main futsal tu kita boleh sebut ibadat, tapi jarang kita katakan itu ada roh ibadat. Bekerja tu ibadat, tapi orang kerja tahu ibadat, tapi perangai ibadat tak ada. Jadi nak buat ini, kalau boleh lah, 3 benda kena faham. Saya sebut tadi, ahli ibadat. Maknanya anda ni ahli ibadat. Ada 6 syarat, lain kali kita cerita. So ahli ibadat. Kalau boleh, kalau ahli ibadat, contohnya, anda tengok, sebab orang kita silap faham, bila sebut ahli ibadat, apa dia? Ustaz, Tok Siap, Tok Imam, Tok Mudik. Itu ahli ibadat, Tok Mudik. Jarang doktor. Saya mau pergi jumpa doktor. Kenapa? Masuk, saya nak jumpa siapa? Saya nak jumpa ahli ibadat. Saya okey. Dia cakap, oi, ini doktor bukan ahli ibadat. Ahli ibadat kat semua. Awak tak faham. Sebenarnya, kalau nak repair kereta, cari orang Islam, ahli ibadat. Nak renovate rumah, tukang tu ahli ibadat. Mak kita ada tanam padi, ahli ibadat sedang tanam padi. Ayah kita balik daripada laut, ya ahli ibadat berbalik ke laut. Tapi ada roh yang keduanya, tempat ibadat. Selama ni kita dah faham tempat ibadat yang lain dia. Masjid, surau, balasah, padang golf. Golf dulu saya abunya dia buat kursus umrah dekat padang golf. Yang saya malu tu, kita sampai baru nak semayang duduk di sini, uruskan lewat kaki golf tu dah semayang berjemaah. Allah, kena kayu golf tu. Jadi ramai. So padang golf tempat ibadat. Tempat pusat padang ibadat. Dengan syarat dia. Anda kata kalau maknanya kalau isinya, abang nak pergi mana tak? Saya nak pergi ibadat di tempat ibadat. Kat mana? Kat kedai, kat shopping. Jom pergi shopping, kat mana? Shopping tempat ibadat. Kat mana? Maidin ke apa? Tempat ibadat. Dan ada satu lagi. Alat ibadat. Alat ibadat maknanya, saya tak pegang alat ibadat ni. Muslimat nanti balik rumah, nak masak tom yum. Yes, tom yum juga. Tapi alat ibadat belum dibasuh. Apa dia? Periuk, kuali, senduk, itu alat ibadat. So saya nak beritahu, bila kita salah faham tentang kuasa ibadat, kita ingat dunia, kita cari main-main. Jangan tu, cari dunia, alat untuk akhirat. Jangan beralatkan agama untuk dunia kita. So hari ini, banyak benda-benda yang kat tangan kita, yang boleh kita Islamkan, kita tak Islamkan. Kita ada penyiaran, kita ada TV, boleh diislamkan. Tapi kita biar-biarkan saja. Kita ada banyak benda lah. Jadi Muslim, tolong lihat dunia, dekat dunia dengan wajah agama Allah.